Hai semua, saya daripada pasukan sokongan ABS. Video ini akan mengajar anda cara menggunakan pertanyaan transaksi untuk mencari invoice terdahulu. Sekarang pergi ke 3 garisan di atas dan cari utility. Dan pilih pertanyaan transaksi. Selepas memasuki halaman pertanyaan transaksi, tekan Create Filter di bahagian atas. Tekan ikon tambah dan pilih Add Condition, kemudian pilih nombor daftar masuk. Kemudian masukkan nombor yang anda ingin cari. Selepas memasukkan nombor, tekan butang OK. Selepas itu, tekan butang sebelumnya atau seterusnya untuk melaras tarikh yang dikehendaki. Jika anda ingin mencetak folio ini, tekan ikon pencetak ini. Dan tekan butang pratonton laporan, ia akan dipaparkan pada halaman seterusnya. Jika anda ingin mengedit pembayaran folio ini, tekan ikon pensil ini. Selepas memasuki halaman ini, anda akan melihat semua maklumat tetamu di sini. Jika anda ingin mengubah maklumat tetamu, tekan butang sunting di sebelah. Selepas menukar maklumat, tekan butang simpan. Terima kasih dan harap video ini membantu anda memahami cara menggunakan pertanyaan transaksi untuk mencari invoice terdahulu.